جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam lensa TVPSS Petra. Bersama saya Miokai Istakif bin Muhammad Fauzi selaku pengacara anda pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurniaannya pada 16 Ramadan 1447 Hijrah bersamaan 6 Mac 2026, sekolah kami telah mengadakan ceramah Nuzul Al-Quran yang berlangsung dengan penuh penghayatan di Surah Al-Amin, Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Program ini diadakan bagi menghayati peristiwa agung Al-Quran yang di mana menjadi petunjuk dan pemimpin bagi umat Islam. Selepas program Habatul Quran yang diketuai oleh para nakabah majlis, diteruskan lagi dengan penyampaian ceramah Nuzul Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Syed Mazlan bin Syed Azizan, pegawai MAIS dari Kawangan Kuala Pilah. Kini bersama saya Ustaz Muhammad Azlan bin Nawawi. Okey, baiklah. Apakah tujuan diadakan ceramah Nuzul Al-Quran pada hari ini? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini telah selesai majlis sambutan Nuzul Quran yang diadakan di sekolah ini bertempat di Surau Al-Amin. Alhamdulillah, tujuan penganjuran majlis Nuzul Quran ini adalah untuk menanamkan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang anak-anak dan kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui bagaimana sayang dan cinta kasihnya Allah SWT kepada kita, hantar kita ke dunia ini berserta dengan panduan. Tidak dihantar kita dengan saja-saja, tapi dihantar kita dengan panduan, yakni Al-Quran sebagai penyuluh hidup kita di dunia ini. Baik, terima kasih. Seterusnya, mengapa penting untuk pelajar memahami peristiwa Nuzul Al-Quran? Penting. Penting. Kalau pelajar tak menghayati peristiwa Nuzul Al-Quran ini, perasaan yang sebagaimana yang Ustaz dah bagi tahu tadi, perasaan cinta itu tidak akan timbul. Tidak akan ada perasaan menghargai cinta kepada Al-Quran itu sendiri sebagai kalamullah. Maka mereka akan makin jauh daripada Al-Quran. Maka Al-Quran, bila dah jauh daripada Al-Quran, dan Al-Quran tidak akan menjadi panduan dan juga pedoman bagi kehidupan mereka. Okay. Ya. Baik, terima kasih. Dengan itu, tamatlah sudah ceramah Nuzul Al-Quran yang telah disampaikan oleh sekolah kami, Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur pada tahun ini. Diharapkan program ini dapat menambahkan lagi kecintaan kita terhadap Al-Quran serta mendorong kita untuk sentiasa membaca, memahami dan mengamalkannya. Turunnya wahyu di dalam malam yang sunyi, Gua Hira menjadi saksi mulia. Al-Quran dijunjung, janji dipatuhi, pedoman hidup hingga ke syurga. Sekian sahaja kepada saya. Tamatlah sudah laporan saya untuk kali ini. Yang baik datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada kekhilafan saya sendiri. Saya Miokai Istakif bin Muhammad Fauzi melaporkan untuk TVPSS Petra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.